Kalau kita sama-sama, tak ada siapa berani hadap kita pun. Ini bukan sekadar khianat. Ini perang namanya. Siapa je yang tak pernah makan dekat ikan bakar ceras ni? Dengar-dengar sini dah tempat lepak Malik, Pablo, Gas, Fazlan dengan Abang Syam ni. Kedai ni beroperasi pada pukul 12.30 hari hingga 12.30 malam. Korang boleh pilih ikan bakar, sotong, udang, kerang, semua jenis masakan laut ada. Dekat sini ada 5 masakan yang korang boleh pilih. Kamyong, sambal petai, asli, masala dan juga buttermilk. Sambil tunggu makanan siap, aku try dulu diorang punya coconut shake ni. Untuk makan tengah hari, diorang juga ada menyediakan nasi bawal goreng hot-hot dan juga nasi ayam ketul-ketul. Harga dia boleh tahan juga berpatutan. First aku nak try diorang punya nasi ayam ketul-ketul ni. Aku ingatkan apalah yang ketul-ketul. Rupanya macam nasi kawuk rupanya. Next aku nak try diorang punya nasi bawal goreng hot-hot ni. Cicah pula dengan diorang punya sambal kicap ni tengah-tengah hari. Memang mantap. Selain daripada diorang punya set lunch, aku juga ada order diorang punya menu ala carte. Antara yang aku order kat sini diorang punya tom yam campur, diorang punya kailan ikan masin, sotong masala, sotong goreng tepung, dengan yang paling win sekali diorang punya udang buttermilk ni. Memang tak boleh tahan tu. Sekali korang dah rasa, confirm korang tak cari buttermilk yang lain. Yang kedua favourite aku ni dia, ikan bakar siakap kamyong. Rasa manis, smoky, kamyong semua cukup. So untuk korang yang warga Ceras, warga KL yang tak tahu nak makan kat mana, korang boleh datang dekat ikan bakar Ceras. #Ceras Style brother. 明码标价的那些物，非黑即白。若上颁奖台，切莫张灯结彩。